Kalau pakai Android dia susah nak kawan dengan budak iPhone sebab nanti nak transfer file jadi susah. Lepas tu pula kalau pakai Android ni iCloud pun tak ada kan. Macam mana nak tengok file-file lama? Dah lah terbiasa dengan AirPods, Apple Watch kan. Jadi kalau nak beralih dekat Android ni memang susah. Betul ke? Ini antara benda yang pengguna iPhone selalu fikirkan. Sebab tu mereka tak nak mencuba ataupun beralih kepada Android. Tapi sampai sekarang ni Apple tak pernah lagi keluarkan satu smartphone yang berinovasi. Contoh macam phone lipat. Dekat tangan saya ni ada phone lipat daripada Android. Dan kalau nak pakai phone lipat ni, anda tak perlu tinggalkan ekosistem Apple. Tak perlu tinggalkan MacBook anda. Tak perlu tinggalkan iPhone anda. Tak perlu tinggalkan AirPods anda. Sebab Honor Magic V6 ni memang direka khas untuk bekerjasama dengan segala ekosistem Apple. So, maknanya kita tak payah jual apa-apa. Kita just tambah lagi satu device je kan. Boleh guna dengan peranti Apple lain. Mula-mula kita sembang pasal iCloud. Sebab ramai orang akan rungsing kan. Bila dah tukar kepada Android, gambar-gambar lama yang pernah backup dekat iPhone dia, MacBook dia ke apa ke, memang susah nak restore balik kan. Memang makan masa. Jadi macam mana jalan penyelesaian yang dikeluarkan oleh Honor Magic V6? Dekat Magic V6 ni, anda boleh akses iCloud terus daripada aplikasi file. Cumanya anda perlu log masuk Apple ID anda dan file-file anda boleh terus anda akses. Nak cari boleh, nak download boleh. Tak perlu pun anda nak buka browser ataupun guna cara yang leceh kat sini. Kalau nak transfer file besar pula boleh guna Honor Connect. Dia boleh hantar file yang besar, tambah pula cepat dan tak perlukan sebarang kabel. Jadi sekarang ni video ke gambar ke memang dah mudah diakses menggunakan iCloud antara Honor Magic V6 dan juga sebarang peranti Apple. Dan bila anda kerja dekat luar kan, memang anda akan bawa sebuah laptop. Kalau kat sini kita ada MacBook. Cumanya MacBook ni dia macam banyak kerena sikit. Yang mana kalau nak connect dengan extend monitor ke memang susah. Jadi apa penyelesaian dia? Okey, kalau jumpa klien ke apa ke, anda kena ada Honor Magic V6 ni sekali. Sebab apa? Anda boleh extend monitor ni pergi ke Honor Magic V6 yang bersaiz 7.95 inci. Hampir ke 8 inci. Dan tak perlu gunakan sebarang kabel untuk connect. Boleh guna wireless saja. Dan benda ni juga akan memudahkan anda untuk connect dan juga hantar file kan. Yang ini ke Android ke ataupun Android ke ekosistem Apple. Jadi kalau ada sebuah AirPods ataupun Apple Watch, bolehkah anda kawal menggunakan phone Android? Jawapannya mudah, boleh. Terutama dekat Honor Magic V6. Ditambah pula kalau noti anda masuk dekat Magic V6 ni, dia boleh dipaparkan terus dekat Apple Watch. Dan kenapa kena ada phone lipat? Okey, sekarang ni mudah je. Phone lipat ni anda boleh multitasking tau. Anda boleh buka 2 skrin serentak maupun 3 skrin serentak. Macam sekarang saya sedang buka 3 tab serentak. Saya ada Google dekat sini. Okey, saya boleh kawal. Kemudian kat sini saya ada buka Play Store dan saya juga ada buka shopping online dekat bahagian belakang. Dan untuk phone lipat ni memang sesuatu yang sangat bagus lah kepada orang yang buat bisnes ataupun memang kerja dia banyak perlukan multitasking kan. Sebuah laptop saja tak mencukupi kan. Dia nak ada satu lagi gadget yang boleh bantu dia. Dan kalau tengok kat sini, anda nampak macam skrin dia tak berapa terang kan. Sebenarnya skrin dia sangat terang walaupun dekat bahagian dalam tengok. Dia punya cahaya. Oh, bukan biasa-biasa. Ini dekat bahagian dalam baru. Dan satu lagi benda yang saya suka ialah untuk mereka yang buat konten. Macam saya, content creator yang mana dekat sini. Kalau anda nak buat untuk rakaman kamera. Cumanya nak kamera yang hebat, nak kamera yang cantik rakaman dia ataupun tangkapan dia. Apa anda boleh buat ialah anda boleh buka tapi dekat bahagian ni anda flipkan dia. Jadi dia akan jadi macam ni. Anda nampak? Sekarang dia dah guna kamera belakang ni, okey, tapi dipaparkan kat bahagian depan. Jadi kalau nak record vlog dekat luar ke kan, ataupun anda nak buat video tangkap gambar ke apa, seorang-seorang ke apa, anda just beli je satu tripod ke apa untuk pegang macam ni dan anda tak perlu insecure lagi kalau tersalah rakam dan sebagainya. Sebab lagi pun kat sini anda boleh nampak muka anda kat sini dan anda dah gunakan kamera utama dia yang cantik. Cerita dia sekarang, anda tak perlu nak pening kepala nak pilih guna Apple ke, nak pilih guna iPhone ke, nak pilih guna Android ke. Sebab sekarang anda dah ada pilihan yang mana anda ada MacBook sekalipun anda boleh pakai Android dah. Dan benda ni sebenarnya lagi best dan lagi sistematik. Sebab apa? Bila anda guna Android ni, maybe lepas ni anda boleh backup gambar anda dekat Google Drive kan. Anda boleh gunakan fungsi-fungsi yang ada kat Android ni dan kebanyakannya percuma dekat sini.
Jadi kat sini tak perlu nak gadaikan apa-apa pun barang anda. Anda tambah satu lagi nak anda boleh connect. Dia macam satu bridge tau. Android dengan Apple. Sekali dia cantum. Kat sini dah ada unlimited. Anda boleh guna mana-mana tanpa rasa macam susah nak transfer gambar, nak transfer file. Tak perlu pening kepala dah. Untuk pasaran Malaysia, Honor Magic V6 ni ditawarkan pada tanda harga RM7,699 untuk varian 16GB dan 512GB. Dan kalau nak yang besar lagi 1TB dijual pada tanda harga RM8,899. So pendapat anda macam mana kan? Adakah anda nak guna Android yang macam ni, yang mana anda boleh connect terus dengan Apple, ataupun anda rasa tak payah? Kalau nak guna Apple, biar je kita berada dalam ekosistem Apple. Kenapa nak kena tukar dengan Honor Magic V6 lah apa kan? Komen kat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.